Haruman, uh, yang mana motif kaori ditubuhkan adalah untuk menyebarkan haruman in terms of uh, apa ya, in terms of kebaikan dengan harapan boleh memberi manfaat kepada ramai orang, especially golongan wanita lah. So sekarang kami gunakan platform Instagram dan juga YouTube. So kalau boleh follow, repost and like banyak-banyak. Juga kami mohon kepada yang join kali ni kalau boleh stay sampai habis sesi sebab hujung nanti akan ada slot quiz which is korang boleh dapatkan hadiah dengan jawab quiz, and kami sangat galakkan orang untuk take note sebab nota tu boleh bantu korang untuk jawab soalan-soalan yang berkaitan nanti. So kali ni tema kita berkaitan fiqh darah wanita yang dibawakan khusus daripada guest speaker kita Ustazah Huda, mempunyai diploma tahfiz Al-Quran dan Al-Qiraat, juga berkelulusan daripada Yarmouk University, Jordan dalam bidang syariah fiqh wa usul, dan sekarang merupakan pensyarah di Ma'had Tahfiz Negeri Pahang. Sebelum saya menyerahkan kepada Ustazah Huda bagi agenda utama kita pada malam ni, ingin saya ingatkan bahawa semua soalan yang dikutip akan dijawab secara berperingkat oleh Ustazah Huda, dan kami sangat mengalu-alukan sesiapa yang ada soalan untuk komen dekat comment section. Jadi saya teruskan dengan mempersilakan Ustazah Huda untuk agenda utama kita. Silakan. Nampak jelas tak? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah Ta'ala fi surati Taha, Rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku, wa yassir li amri, permudahkanlah urusanku, wahlul uqdatan min lisani, lepaskanlah kekakuan dari lidahku, yafqahu qawli, agar antunna memahami kalamku insya-Allah Ta'ala. So alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah. Kerana teknologi maka kita ditemukan hari ini, alhamdulillah, syukur yang sangat sangat tinggi kita panjatkan kepada Allah, dimudahkan segalanya. Alhamdulillah diberi kesihatan yang baik, alhamdulillah nikmat telinga yang masih berfungsi dengan sempurna, alhamdulillah tanpa kurang, alhamdulillah. Kalau tidak ada masalah, sila buka video supaya saya tengok hati ke hati, mata ke mata siapa yang ada dengan saya malam ni. Takutnya nanti kalau selisih bahu kan, jumpa dekat pasar malam bila dah balik Malaysia, oh ini rupanya apa yang saya pernah bicara. Sentuh maksud pernah lah bagi tahu. Okay, saya buka ni slideshow. Okey, kalau tak ada masalah sila 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 buka supaya saya boleh tengok lah. Saya suka tengok wajah-wajah orang yang nak belajar Kalau dalam kelas kalau saya cakap betul, dalam kelas kalau mengajar kan, ada yang macam ni, ada yang macam tu, ada yang gatal sana, ada yang gatal sini, ada yang kejap-kejap berangan, ada yang kejap-kejap ni. Padahal suara kita ni dah sampai ke 3 kilometer. Saya cakapkan macam-macam gaya. Macam-macam gaya budak sekarang. Macam-macam gaya saya cakap. Tapi bila mengajar orang-orang yang kita rasa dia datang dekat kita lain. Maksudnya dia akan bagi fokus yang sangat tinggi lah. Sebabnya dia nak belajar. Tapi bila budak tu kena paksa duduk dalam kelas kan, gaya dia memang macam-macam. 1001 gaya saya kata. Macam itulah. So pertama sekali, kalau ada benda yang tak faham, sila bagi tahu saya. Macam itulah. Biasanya memang saya suka je lah untuk orang involve je. Cakap, boleh ke kalau akak ulang laju sangat? Lagi mana laju-laju? Biasa saya suka laju. Bukan sebab apa. Sebab masa tu saya rasa sangat sangat mencemburui lah. Jadi saya perlu laju lah sedikit. Macam itulah. Jadi kalau katakan andai kata perlu saya ulang, ada benda yang tak faham, sila bagi tahu.
Kalau segan nak buka suara tu boleh bagi tahu dekat ruangan chat lah. Senang saya tahu Lepas tu kalau ada soalan sebabkan berkaitan dengan diri Antuna, sila tanya terus. Cakap je, saya nak share sedikit. Tapi kalau anda kata macam share masalah tu macam dah lebih 20 minit orang pandang kanan kiri atas bawah orang dah tengok kan, boleh boleh bincang belakang pula dengan saya sebab yelah kadang faham kita macam luahan hati kan, macam tu. Lepas tu apa saya nak cakap, okey, sekarang saya nak buka satu ruang untuk saya bertanya dulu boleh saya tahu berapa ramai sebenarnya yang mengalami darah haid ataupun darah haid pula, darah istihadah, sorry, istihadah. Siapa yang pernah mengalami istihadah? Boleh saya dapatkan bilangan tu dulu. Supaya macam saya boleh tahulah sebanyak mana saya boleh jump kepada topik istihadah ni. Macam mana saya nak tahu? Ada boleh angkat tangan ke? Macam tu. Hantar hantar apa-apa macam signal. Saya buat poll, boleh? Sila 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 sila. So far 6 orang jawab, 9 orang jawab, 9 orang jawab. Ramai yang tidak 11, 12 orang. Ada 16 orang jawab, 13 tidak. 3 orang ya. Okey, Alhamdulillah. Okey, terima kasih banyak atas soalan poll yang dibuka tu. Okey. Hmm. Okey, jadi sila fokus bersama dengan saya. Macam tu biasa saya ngajar budak sekolah rendah juga. Saya ngajar juga sekolah menengah kan ada jemputan kan. Jadi nak ambil dia punya perhatian tu ambil masa sikit. Macam-macam selingan hidup gitu. Ada kejap-kejap lompat bintang, kejap-kejap lompat tak bintang sangat Jadi saya terpaksa untuk itulah sebab nak ambil perhatian dia. Jadi masa yang diberikan pada saya malam ni singkat. Sejujurnya singkatlah 1.5 jam tu sekejap. Jadi fokus bersama saya. Ada kata terpaksa ke sebab Murabi suruh ke kan, tak kisahlah kan, nak tolak tepi sekejap sebab ni adalah kerana kita wanita. Macam tu. Okay. Okay. Saya mulakan dengan saya punya ni dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maka Allah hadiahkan kita malam ini untuk bertemu untuk satu ruang ilmu, Alhamdulillah. Okay, ni saya tak pergilah satu-satu tau. Jadi saya macam masuk dulu tajuk maksud taharah ni sendiri. Sebab apa kenapa kita nak tahu everything ni? Sebab saya pernah juga bagi ada budak Kristian dalam tu. Jadi dia macam, saya macam tak sekejap lah macam mana cantik. Macam tu. Jadi nak tak nak dia nak duduk kat situ, jadi saya sampaikan je lah. Kenapa kita nak tahu taharah? Sebab dia melibatkan urusan-urusan agama yang lain lah. Solat, perkara-perkara yang meningkatkan keimanan kita, iaitu mengaji Al-Quran semua. Jadi dia melibatkan benda-benda macam ni, jadi nak tak nak kita kena belajar lah sebab dia melibatkan urusan agama. Okay. Seterusnya, okay. Ni najis. Najis aini dengan najis hukmi. Najis aini ni kita nampak. Tai kucing. Nampak. Najis hukmi ni, kita ni terkena darah. Dekat baju kita ni terkena darah. Nampak je terkena darah. Ataupun pada spender kita ni terkena darah. Kita tak pakai panty liner. Tiba-tiba hari pertama datang haid. Lepas tu kenalah darahnya banyak. Kita pun cuci. Masih lagi ada dia punya kesan. Itu namanya bila ditanya sahabat ni tanya pada Nabi, macam mana kalau masih ada kesan darah itu? Nabi kata apa? Maka kesan itu tidak ada mudarat apa-apa, maka tak ada masalah pun lah untuk digunakan untuk semayang. Sebab apa? Dah dihilangkan semaksimum mungkin. Macam tu. Okey. Itu hukum itu adalah najis yang kering dah lah. Okey, itu hadas kecil, hadas besar, semua orang tahu dah kan. Yang angkat hadas dengan berwuduk, yang hadas besar adalah angkat hadas dengan mandi wajib. Okey. Kalau rasa nak perlu salin. Kalau rasa tak perlu, tak perlu. Sebab saya takut bila saya kadang-kadang dengan budak sekolah kan, dia kata mengalin. Saya tengok tak angkat muka pun. Tengok nak angkat muka, kita dah nak balik dah. Sebabnya menyalin. Kalau rasa macam perlu salin. Kalau rasa macam tak perlu salin, just fokus bersama saya. Macam itulah. Sebab saya tak buat soalan ujian penilaian. Okay. Kita bahagikan hukum mendalir yang keluar daripada badan kita ni, wanita ni banyak mendalir tau. Satu melibatkan najis, satu lagi adalah suci. Okey. Dia ada macam-macam nama lah ada nama macam-macam nama. Pertama adalah air wadi. Air wadi ni adalah lebih kepada air yang kerana keletihan
ataupun macam terlalu aktif lah, macam tu. Biasanya kita namakan dia air wadi lah, macam tu lah. Air yang kadang-kadang warnanya sedikit kekuningan, keruh, warna yang taklah sampai kekuningan sangat tapi keruh sedikit lah. Tapi bukan haid, macam tu. Okey, itu wadi. Seterusnya adalah air mazi. Air mazi ni adalah air yang sebelum datangnya bila berlakunya mukaddimah kepada jima, persetubuhan, maka dia akan keluar air mazi. Itu air adalah air yang najis. Ya. Okey, seterusnya adalah air ketuban. Pun sama. Air itu adalah najis. Orang tu tak bersalin lagi, dah pecah air ketuban. Selagi mana belum nampak keluarnya kepala baby, selagi itulah si ibu ni kena solat. Dengan daya upayanya setakat kemampuan yang dia ada. Dia wajib solat. Maksudnya kalaulah dia tak mampu solat dan tak boleh bangun, maka dan ruang itu dah tak ada, maka kita katakan ke atasnya untuk qada. Macam tu. Jadi keluarlah air ketuban ni. Air ketuban tu kalau kena pakaian tu tak boleh guna untuk masuk solat. Sebab apa? Sebab air ketuban adalah najis. Air ketuban dah pecah hari ni, esok tak bersalin lagi contohnya. Sama kita kata, jangan kata alamak air ketuban dah pecah ni, kiranya dah bersalin ke? Belum. Okay. Seterusnya adalah keputihan. Dia taklah beza sangat dengan wadi ni. Tetapi bila keluar je keputihan ni, pada waktu-waktu yang bukan haid lah, maka kita kira kita kena cucikan dia. Kalau lah kita ni dah ada air semayang daripada subuh sampai lah ke isyak, berjaga-jaga. Takut kita dah ada orang yang ada keputihan. Cek dulu setiap waktu solat ni, ada ke tak keputihan. Daripada pagi, daripada subuh tu guna air semayang yang sama sampai lah ke isyak. Jadi orang tak kencing. Lepas tu, cek, tengok tak ada keputihan. Maka tak ada masalah lah untuk bawa pergi semayang dengan wuduk yang sama tu. Tapi kalau lah ada keputihan, memang jenis orang ada keputihan selalu, maka kena tukarlah air semayang. Walaupun dia kata, sampai saya tak kentut. Iya, faham tak kentut. Tapi ada masalah lain. Macam tu. Seterusnya air kencing yang confirmnya adalah najis lah. Okay. So wajib basuh dan benda ni membatalkan wuduk. Seterusnya yang ni suci. Suci ni air mani. Jarang perempuan air mani. Allah alam lah kalau ada memang secara hakikatnya biasanya melibatkan orang lelaki lah. Ini kenapa saya cerita, in case kalau ada yang pernah berkahwin lah kat sini, maksudnya dah berkahwin lah. Air mani ni kalau kena pakaian kita, dia tidak najis. Tidak najis. Nak buat status pun boleh. Jadi saya tak rasa gentar sangat. Boleh. Maksudnya nak bagi tahu air mani ni dia tak najis. Walaupun dia adalah air yang hina, datang manusia ni daripada air mani, tapi adalah dia bukanlah menajiskan pakaian tersebut. Dia tak ada masalah pun. Tapi bimbang air mani tadi bercampur dengan air mazi. Macam tu ya. Okay. Satu lagi adalah lembapan farash. Lembapan farash ni, kita punya farash sesuai untuk berada dalam keadaan yang ekosistem dia sesuai je lembap. Dia tak boleh kering. So bila dia lembap, dia bukanlah ada bukan ada keputihan, bukan juga ada air wadi, bukan. Bukanlah ada tiba-tiba sampai jadi air mazi, tak ada. Tapi dia macam lembap je. Dia tak boleh kering. Jadi dia sesuai untuk dia punya persekitaran tu sesuai untuk lembap. Jadi lembapan tu adalah lembapan yang tidak menajiskan lah. So, ia bukan najis. Itu sekadar yang nak cerita sekadar ni. Kalau ada soalan, boleh tanya. Okay. Ini saya cerita ada darah. Ini melibatkan darah lah. Pertama adalah darah haid. Darah yang keluar pada waktu-waktu tertentu dalam keadaan yang tanda kita sihat. Tanda antara kebesaran Allah bila Allah bagi haid. Semua perempuan, tak kisah agama apapun, kepercayaan apapun, di negara mana pun, semua mengalami darah haid. Maha suci Allah, semua. Maksudnya apa? Tuhan kita satu je. Saya kadang-kadang memang jadi macam terkagum lah. Kadang-kadang terkagum. Insya Allahnya saya kata, kalau Tuhan kita berbeza, mana mungkin boleh mencipta, boleh buat satu perkara ni pada semua wanita sama. Macam itulah. Seterusnya nifas. Nifas ini adalah darah yang keluar daripada rahim wanita ketika mana kosong. Sama ada yang keluar itu adalah janin ataupun yang keluar itu adalah baby ke ataupun yang keluar itu adalah ketulan darah. Sama ada gugur ataupun tidak. Jadi bila keluar sesuatu, kalau kata, Ustazah saya ni gugur tapi keluar darah je. Kita akan kata, saya dah mengalami darah nifas ke? Saya kata kena keluar satu ketulan yang dikatakan ini adalah janin.
janin. Maksudnya itu adalah janin. Kalau keluar je janin itu, maka kita baru kira dia barulah mengalami darah nifas. Selagi itu, kalau keluar ketulis sikit-sikit darah, sikit-sikit darah yang mana belum lagi didescribe oleh doktor, itu adalah janin yang tak jadi contohnya. Belum lagi describe doktor daripada berkenaan itu, maka selagi itulah kita katakan si ibu ni wajib untuk solat lah. Macam tu. Seterusnya istihadah lah. Yang inilah yang menyebabkan orang rasa macam haru biru hidupnya. Hiruk pikuk hidup kita kadang-kadang. Macam-macam soalan saya dapat. Satu hari tu macam-macam soalan dapat. Kadang dah umur 40 dah sikit je lagi nak menopause kan. Dia akan mengalami lah semua-semua kepeningan hidup dia. Benda ni pening sikit. Tapi kalau tahu dia punya sifir lah sebenarnya. Sifir. InsyaAllah. Mudah lah insyaAllah. Okay, ini saya pernah bagi apa ni, menarik jugalah kalau digandingkan talk tu dalam keadaan yang saya share secara hukum dan ada orang yang share secara perubatan, so kita boleh nampak dia punya reflect. Maksudnya kalau kita cerita hukum macam ni, head ni, kalau perubatan macam ni, kalau istihadah ni, kenapa darah ni boleh jadi istihadah kadang-kadang sebab darah tu sendiri datang daripada pangkal macam mana, macam tu lah. Jadi satu perbincangan yang menarik lah bila digabungkan dalam dengan perubatan punya sudut lah. Okay. Saya masuk benda ni Okay, sesuatu perkara kena tahu takrif, kena tahu maksud dia. Kalau orang tu kata kita kentut, tapi rupanya dia tak tahu maksud kentut. Hatta kentut kita ada satu kitab ta'rifat dalam syariah ni, ada satu kitab ta'rif. Maksudnya untuk kita kata dia kentut sampai menyebabkan batalnya air semayang dia dan menyebabkan air semayang tak boleh bawa pergi semayang. So kita kena tahu apa takrif kentut. Kentut pun perlu dijelaskan dengan baik. Maksudnya perlu diakademikkan dia macam tu. Jadi kena faham dulu maksud satu perkara. So takrif kepada darah haid adalah sesuatu yang darah yang semula jadi, yang keluar daripada pangkal rahim, tanda dia sihat dan dia keluar pada hari-hari haid, dalam tempoh haid selepas dia dah capai umur peringkat baligh. Okay. Bila saya pergi banyak-banyak sekolah kan, pergi kan, memang kita tanya budak-budak sekarang umur berapa dah datang haid. Majoriti umur 10 tahun dah datang, ramai juga 11 tahun pun ramai, macam tu lah. Jadi macam kalau saya zaman saya dulu lah saya kata 1 baru datang macam tu. Tapi sekarang dia dah, budak dah makin matang kot Okay. Dalil yang melibatkan haid ni satu je dalil daripada Quran. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya tentang haid. Qul huwa adha. Haid itu satu kekotoran, Allah cakap. Fa'tazilun nisa'a fil mahid. Iaitu Allah kata hendaklah kamu jauhkan wanita. Satu hukum, satu sudut hukum je Allah cerita, itu jauhkan wanita. Maksudnya jangan disetubuhi dalam tempoh dia mengalami darah haid. Itu saja. Baki daripada itu hadis. Dan baki daripada itu juga adalah ulama punya perbincangan. Maksudnya dia ada bermacam-macam khilaf dalam bab haid ni. Jadi bergantung. Maksudnya kita akan tengok macam mana nak dapatkan jawapan pada setiap khilaf itu adalah bergantung kepada istiqra'. Istiqra' tu maksudnya kajian pada setiap wanita-wanita ni. Macam tu. Masya Allah. Allah bagi benda ni, Maha Suci Allah bagi benda ni banyak maksudnya hukumnya banyak diolah oleh banyaknya ulama lah. Maksudnya Quran satu ni termaktub yang bab persetubuhan saja. Macam tu. Okay. Qala Rasulullah an Aisyah qalat qala Rasulullah anil hayd hadha syai' katabahu Allah ala banati Adam. Sesuatu ketetapan yang Allah letakkan kepada semua anak perempuan Bani Adam. Okay. Pertama sekali saya akan pergi pada syarat darah haid. Syarat darah haid yang pertama adalah mengalir keluar. Maksudnya, kalaulah andai kata kita ni setiap 10 hari bulan memang datang darah haid. 10 hari bulan memang datang darah haid tanpa mengisah contohnya. Dah memang macam tu, cantik dah. Kena ada my calendar tu ada apa-apalah yang menunjukkan yang kita ni dah ada satu catatan lah kepada darah kita ni. Okay. Andai katalah 10 hari bulan sepatutnya datang, setiap hari bulan ni datang haid. Tapi lah andai katalah cerita dia bulan tu 10 hari bulan dah datang, tak datang lagi. 11 hari bulan tak datang lagi. 12 hari bulan tak datang lagi. Dah 15 hari bulan ni. Dah 5 hari kelewatan. Tak datang lagi. Tapi rasa ni kan, kita ada satu perasaan yang dia keluar kan? Dia ada. Dia ada sedikit macam, rasa macam ada bergelojak je kan dekat dalam kita punya ni, rasa macam keluar. Kita pun cakap kat kawan kita, aku rasa aku tak semayang Zuhur kot lagi dengan kau kan. Sebabnya aku dah keluar darah haid ni kan.
Kita pun tengok, tak ada. Macam tu lah kan. Tak ada. Gitu. Jadi, tak kisahlah. Tarikhnya dah ada perjanjian ke dengan darah haid kita selama ni, dah ada berapa bulan, setahun dah kalau ikutkan memang tarikh wajib. Tak kisahlah tarikh dah wajib ke benda. Selagi mana dia belum keluar, selagi itu kita belum haid. Walaupun kita kata, tapi aku rasa aku sangat dah nak keluar sangat dah ni. Ikutkan memang sikit lagi nak keluar. Kita pun korek sikit. Oh ada. Dia tak boleh. Dia mesti mengalir keluar sendiri. Itu syarat darah haid. Okey. Yang kedua adalah berlaku dalam tempoh darah haid. Ni syarat darah haid yang kedua. Maksudnya kita dah mandi wajib ni. Mandi wajib dah, contohnya dah habis dah cukup dah, contohnya biasa uzur 10 hari ke, tiba-tiba hari ke-16 tu datang balik. Kita kena syak. Kita tak boleh kata, okey ni haid yang bersambung ni. Darah haid lah ni. Tak. Dia tak berlaku dalam tempoh darah haid. Dia mesti berlaku dalam tempoh darah haid kebiasaan kita. Tak boleh ambil kebiasaan orang, ambil kebiasaan kita. Syarat yang ketiga adalah menepati ciri-ciri darah haid. Okey. Apa ciri-ciri darah haid? Nanti saya akan buat perbezaan dengan ciri darah istihadah supaya boleh dapat tahulah perbezaan ni. Kalau like in case saya punya kita punya perbincangan ni tak sempat nak sampai tajuk istihadah, percayalah haid ni perlu untuk tahu dulu supaya kita tahu istihadah. Maksudnya haid ni perlu dijelaskan baik dulu. Macam tu. Nanti insya-Allah kalau ada ruang lain kita akan cuba share. Insya-Allah saya akan cuba lajukan sampai baiklah. Menepati ciri-ciri darah haid ni maksudnya bila mana ada orang tu datang lah bawa segala masalah hidup dia kan dengan darah ni, dia pun datang, "Ustazah, saya sekarang ni keluar darah. Sekarang ni darah saya haid ke istihadah. Saya tak pernah kenal dia ya. Saya memang bagi je." Saya kata, "Sila ambil nombor telefon saya kalau saya bagi tok." Dia pun datang lah kat saya. Saya tak tahulah manusia mana yang share kan. Saya dah tak kisah dah lah kan. Dia pun datang kat saya. "Ustazah, saya haid ke istihadah?" Saya kata, "Betul. Memang saya hidup pun dalam rumah awak. Memang saya hidup. Memang saya tahu semua yang berlaku dalam rumah awak tu." Bila dia datang tanya kita, dia darah haid ke istihadah, confirm lah saya tak boleh nak jawab. Sebab apa saya tak boleh nak jawab? Sebab saya tak tahu awak punya, saya tak tahu pun awak punya jadual sebelum ni. Saya tak tahu pun darah ni macam mana. Jadi, bila datang dengan saya soalan, jangan datang dengan saya sebagai Pak Nujum, Pak Belalang. Sebab saya tak tahu. Jadi, bawakan saya laporan. Kan laporan, bawa benda tu. Saya nak study case. Macam tu. So, bawa ke saya laporan 3 bulan sebelum contohnya. Lepas tu datang bagi tahu kat saya darah sekarang macam mana bentuknya. Dan saya akan tanya, kenapa perubahan ni berlaku? Ada orang sebab dia pasang perancang. Ada orang sebab ambil apa-apa ubat. Contohnya ubat kurus ke kan. Desaan untuk kurus tu berlaku tiba-tiba kan. Nak raya contohnya. So kita nak tahulah kan. Maksudnya atas sebab apa perubahan ni berlaku. Kadang-kadang kita nak ambil tahu macam tu. Okay. So ciri darah haid ni. Yang pertama adalah dia melibatkan dia ada ketulan. Dia datang dengan biasanya contohnya warna hitam merah. Warna yang lebih pekat. Macam tu kebiasaannya. Ataupun dia datang dengan satu bau yang betul-betul yang bau yang tak sama macam darah istihadah. Istihadah ni bau darah. Tapi darah haid ni ada satu bau darah yang hanyir lah. Macam tu. Ciri-ciri darah haid ni nanti ada satu slide yang cerita tentang ciri lah. Yang seterusnya adalah minimum tempoh 24 jam. Apa maksud dia? Andai kata saya nak panggil akhwat ni pergilah toilet, tengok Zuhur keluar darah, asal ada lagi darah, lepas tu Maghrib tak ada, Isyak tak ada, subuh pagi esok tak ada, masa tu si ukhti ni dia kena rasa satu benda, kenapa darah ni tak ada? Kenapa darah ni tak ada? Nak hampir 24 jam dah ni. Semalam Zuhur ada, Asar ada, sekarang nak hampir 24 jam ni, nak dekat dengan Asar dah ni. So, apa dia kena buat? Korekkan, masukkan sedikit kapas untuk tengok ada tak bahagian dalam. Barangkali tak ada di luar, ada di dalam. Ya? Okey. Bila ada di dalam, maksudnya kita masih darah haid. Yang syarat mengalir keluar tu berbeza ya. Yang tu tanda yang belum nampakkan perbezaan dia kan. Kalau saya nampak tengok muka, saya boleh tahu macam muka stresnya nampak tu. Saya cuba jelaskan lagi. Sekarang saya tak nampak muka masing-masing. Jadi saya assume faham dah. Melainkan saya nampak mana-mana chat. Saya tak tahu. Saya tak nampak apa-apa pun sebenarnya. Okey. Minimum tempoh 24 jam. So, bila minimum tempoh 24 jam ni, maksudnya kalaulah kurang daripada 24 jam tu, dia pun korek lah contohnya.
pakai kapas ya. Pakai kapas, ada darah rupa kat dalam. Okey, dikira head. Masih lulus head dia. Walaupun macam keluar sikit. Korek lagi. Oh, ada lagi rupanya. Ada lagi. Okey, masih kira head. Berapa hari? Kena macam tu. Selama hari yang ada itulah. Okey. Kalaulah in case darah tu tak ada. Dekat dalam tak ada. Dekat luar pun tak ada. Maka sila mandi wajib dan solat seperti biasa. Solat seperti biasa. Tunggu dulu 2-3 hari jap tengok. Takut esoknya datang darah. Takutnya darah ni putus-putus saja. Kalau ikutkan memang waktu saya ni contohnya. Ikutkan waktu saya ni contoh. Ataupun berlaku macam ni tiba-tiba sebab 6 bulan tak datang darah. Contoh kalau kadang ada orang dia nifas, lepas dia nifas dia menyusukan anak. Ada tiba-tiba dia akan melalui satu tempoh yang lama tak datang darah. Itu normal. Normal. Okey. Lepas tu minimum tempoh 24 jam. In case dah tak datang darah juga dalam tempoh 24 jam ni, sila mandi wajib dan solat seperti biasa. Dan solat yang ditinggalkan dalam tempoh kurang 24 jam tadi, sila qada semula. Sebab apa? Sebab dia dalam fasa yang tidak mencukupi syarat darah haid. Dapat Okey. Seterusnya dalam tempoh 15 hari, 15 malam untuk kiraan hari. Maksudnya, kalaulah dia mesti dalam tempoh tu. Hari ni hari pertama. Lepas tu hari ke-10 ada lagi darah. Kira lagi darah haid. Kalaulah tiba-tiba dah melepasi hari ke-17, hari ke-16, dah tak kira darah haid. Sebab apa? Dah tidak menepati syarat darah haid. Maksimum dia mesti sampai 15 hari, 15 malam. 15 hari siang, 15 hari malam. Jelas Okey, itu untuk syarat darah haid. Okey. Kalau dia tak dapat beritahu saya memang cakap je lah sebab saya tak tahu macam mana keadaan sekarang. Okey, permulaan haid. Minimum umur untuk kita katakan seseorang itu haid adalah 9 tahun. 9 tahun ni qamari. Ikut kiraan Masihi, 8 tahun, 8 bulan, 21 hari ke atas kita kira haid. Kalaulah adik kita, anak kita datang darah, umur 7 tahun baru datang darah tiba-tiba. Please take note ya, apa ni kalau kita sebagai ibu. Sebab apa? Sebab 7 tahun belum keluar lagi darah haid. Itu namanya darah fasad. Darah rosak. Darah yang tak patut pun kita kata budak umur 7 tahun dah balik. Tak ada. Jadi si ibu kena alert. Umur 7 tahun, umur kurang daripada 8 tahun, 8 bulan, 21 hari ini, kita kira dia darah fasad. Anak kena solat seperti biasa. Bila dah capai 9 tahun qamari bersamaan dengan 8 tahun, 8 bulan, 21 hari ke atas, datang darah, baru kita kira darah itu adalah darah haid. Jelas Okey. Itu untuk minimum umur. Okey. Tempoh haid pula minimum 1 hari 1 malam yang saya cerita, maksimum 15 hari 15 malam, kebiasaannya 4, 5, 6, 7 hari dan malam lah. Ini bergantung kepada hadis yang cerita jugalah Okey. Apa ni, kalaulah anda katakan saya pergi mana-mana sekolah ke apa, bila kita tanya, boleh saya tahu siapa biasa kena uzur 15 hari, 14 hari, 13 hari. Saya memang nak tengok muka yang uzur lama. Sebab kita takut dia je expect dia uzur lama. Sebenarnya dia yang lambat mandi wajib. Bila kita minta diberi talk kat sekolah-sekolah kan, budak kan zaman sekarang, kita risau. Bila cikgu kata, kenapa tak solat zuhur sekali? Saya haid lagi. Rupanya dia bukan haid. Dia tak mandi wajib. Jadi kita dimintalah untuk memberi satu ruang untuk bagi dia kesedaran lah. Supaya once dah habis darah, mandilah wajib. Macam tu. Darah ni, dia bukan kena, saya cakap haid ni bukan kena tunggu 15 hari, 15 malam baru mandi. Habis darah, habislah. Sama macam nifas. Tak kisahlah. Kalau ikutkan keturunan saya, jenis datang nifas 40 hari. Saya baru 20 hari. Tak, awak punya cerita lain. Nak macam mana tak kisah 7 keturunan sekalipun. Cerita kita dah tak jadi 7 keturunan tu dah. Cerita kita lah. Dah habis darah tak ada dah lah, habislah. Gitu. Jadi maksimum itu untuk orang yang seperti kena dengan dia. Kalau darah kita datang habis sebelum tu, sila mandi seperti biasa. Tak perlu tunggu hari maksimum. Bimbang. Sebab dia melibatkan urusan agama. Okay. Sebelum 9 tahun ni kita istihadah ataupun penyakit ataupun kita panggil darah fasad lah. Ini jawapan Nabi kepada Salamah berkaitan dengan hal itulah. Okay.
Ni saya buat conclusion dia, umur haid adalah 9 tahun dan ke atas kita kira haid, 9 tahun qamari dan ke bawah kita kira istihadah ataupun fasad dah. Darah yang basuh je seperti biasa setiap kali masuk waktu solat. Nanti saya cerita pasal macam mana nak melibatkan nak masuk istihadah, macam mana urusan dia untuk solat. Kalau lah in case urusan waktu saya dah sepatutnya dihabiskan dan saya belum cerita lagi pasal cerita pasal yang saya patut cerita dan benda tu urgent untuk tahu, penting, sila bagi tahu saya. Ustazah, boleh saya tahu tak sekian macam. Sebab saya perlu jawab lah benda yang perlu urgent lah jawapannya. Okay. Seterusnya lah kita masuk tentang warna darah haid. Okay. Ya. Tengok ya tuan-puan sekalian, tengok darah-darah. Kadang-kadang saya mengajar budak sekolah, saya mengajar budak diploma kan. Saya katakan bila saya mengajar sikit tajuk haid ni kan, saya kata, wahai lelaki-lelaki sekalian, tolong belajar ilmu ni. Awak jangan kata dia tentang perempuan, awak kena belajar. Kalau satu masa nanti dia ada masalah darah, jangan marah dia kalau dia pergi tanya suami orang. Sebab apa? Sebab suami dia tak tahu. Macam tu. Jadi, saya cakap mesti kena belajar. Kalau laki pun saya suruh belajar, apatah lagi perempuan. Sebab dia melibatkan badan kita. Jangan kata, saya tak nak join lah malam ni sebab saya bukan ada masalah pun darah. Hari ni kita tak ada masalah. Esok lusa kita tak tahu cerita kita ya. Bukan setakat esok lusa. Hari ni mungkin kita tak ada masalah. Esok lusa mungkin adik kita ada masalah. Jadi sangatlah kita perlu tahu benda ni. Jangan rasa macam saya tak ada kaitan kok sebab saya tak ada masalah. Saya ingat lagi kakak tu dia pernah datang kan, dia pernah mesej kita. Dia beritahu dia serabut pasal darah. Umur 45 gitu. Saya tanya, Kak, pernah istihadah ke? Tahu jawapan dia. Istihadah tu apa? Allah, saya kata. Tapi tak boleh buat terkejut-kejut kat situ kan. Macam, tak apa Kak, kita belajar hari ni. Macam tu, Jadi kita kena belajar lah. Maksudnya, kena belajar benda ni. Sebab dia melibatkan kita. Kalau tak ada kaitan kita, barangkali kita melibatkan anak kita satu masa nanti. So, warna darah haid, ini adalah warna tingkatan dia. Merah hitam, merah pekat, merah sedikit cair, coklat pekat, coklat cair sikit, kuning, keruh, lepas tu putih. Nanti saya cerita pasal tanda suci ya, nanti. Semua warna ni biasanya dia datang dalam bentuk peringkat. Dia datang ni dulu, sehari dua. Lepas tu ni. Gitu Semua warna ni adalah warna peringkat kita. Melainkan ada lain pada tu. Kalau ada, sila bagi tahu saya. Contohnya Ustazah, saya ni datang warna merah hitam je 7 hari. Baki lepas tu warna merah je. Lepas tu baki, lepas tu warna coklat je. Lepas habis 15 hari. Contoh. Sila bagi tahu saya kalau itu keadaan mana-mana ukhti lah. Beritahu saya. Supaya saya boleh buat satu study case lah. Maksudnya, kadang-kadang ada orang dia tak tahu keadaan tu. Kadang soalan tu, saya jawab, jawapan tu sesuai tu orang tu je. Kadang-kadang ada orang lain tanya. Masalah nampak macam agak sama. Tapi jawapan untuk dia berbeza. Sebab dia tak sama. Sebab tu Al-Quran, dia matikan benda ni. Maksudnya dia membenarkan ulama untuk mengeluarkan khilaf, pandangan tentang hal haid ni. Sebab ada berjuta perempuan yang berjuta masalah. Tapi jawapannya berbeza-beza. Macam tu Okey. So, keruh dan kuning yang datang dalam tempoh darah haid, semua ni kita kira haid. Kak, tapi kalau keruh ni biasanya saya, kalau esoknya nak datang darah haid, kadang-kadang keluar juga kuning-kuning ni contohnya. 3 hari keluar sebelum datang darah haid. Selagi mana dia bukan dalam tingkatan warna darah haid, kita tak katakan dia darah haid. Tapi bila berlaku dalam tempoh darah haid, dia namanya darah haid. Faham maksud saya? Faham kan? Macam tu. Dia bila mana berlaku, katakan hari ke-6 tu datanglah kat kita warna kuning. Lepas tu kita kata, saya dah boleh mandi wajib dah kot. Sebab kuning ni memang warna keputihan saya. Tidak ya, tidak. Warna kuning, warna keruh dalam tempoh darah haid, namanya haid. Macam tu. Dapat Saya tak ada tengok muka. Kalau saya boleh tengok muka, saya macam, kenapa tu Aisyah? Macam tu. Macam tu Macam ada tak puas hati je. Memang saya terus. Senang. Macam tu senang. Jadi kalau tak dapat tengok muka ni, saya tak tahu ada masalah apa. Macam stres ke, macam nak marah kat saya ke. Macam tu kan. Okay. Saya cerita pasal, masih dalam cerita pasal sifat darah. Okay. Sifat darah ni
Semua warna darah ni sekiranya berlaku dalam tempoh kurang daripada 15 hari ataupun sehingga 15 hari, semuanya adalah haid. Hitam, warna-warna dia hitam, merah, merah kekuningan, kuning, keruh, baunya ada yang busuk, pada mula-mula tu busuk, ada yang tahu lepas tu bau dia tak busuk, keadaan dia pekat mula-mula, lepas tu cair. Ini semua dalam tempoh 15 hari pertama itu dikira haid. Ini maklumat asas yang saya cerita Ini maklumat asas nama dia. Tapi kalau ada orang datang bawa masalah dekat saya nanti, tiba-tiba dengan macam ni, maklumat asas ini boleh berlaku sedikit edit. Kita edit sikit. Macam tu. Sebab unik. Masalah perempuan ni unik. Setakat ni memang Masya Allah je lah. Macam-macam yang kita deal lah dengan masalah ni. Macam tu. Alhamdulillah. Ruang-ruang tu bila saya minta dekat Allah untuk fakihkan saya ilmu ni, saya bukan pandai sangat. Maksudnya andai kata awak datang kat saya, Ustazah, saya pernah tanya sekian-sekian, Ustazah ni bagi jawapan sekian-sekian. Sekiranya dia bawa hujah yang lebih jelas, saya kata sila bersama dengan hujahnya. Bila saya minta dengan Allah kan untuk difakihkan dalam ilmu darah ni, Allah bukan datang ke saya ada nanti tiba-tiba saya boleh pergi belajar sikit-sikit, tak. Saya belajar melalui orang bertanya. Mesej masuk banyak kan, tiba-tiba nak jawab jawapan cepat. Kita nak kena jawab laju. Jadi saya dapat belajar daripada ilmu ni lah. Kita pun rujuk kita punya adalah beberapa orang yang saya pernah menuntut lah tentang ni. Ada kursus bagai juga. Okey. Penentuan hukum bagi sifat darah, tengok ya, ada warna darah yang perlu dibezakan. Darah merah kehitaman, kena tahu maksudnya setiap darah ni dia ada yang lebih menang. Faham maksudnya yang lebih menang. Darah merah kehitaman lebih kuat daripada darah merah. Darah merah lebih kuat daripada merah cair. Merah pekat lebih kuat daripada merah cair. Merah cair lebih kuat daripada darah kekuningan. Darah kekuningan lebih kuat daripada warna kekuruhan. Maksudnya dia adalah kita nak bagi tahu sifat darah ni dia ada yang lebih daripada tu. Sebab ada orang datang bawa masalah, Ustazah, saya datang darah 10 hari pertama semuanya warna merah kehitaman. Baki daripada tu 10 hari next saya datang warna merah cair. Maka macam mana saya nak kira darah haid saya? Macam tu cerita dia. Kalau nak tahu jawapan dia, sila bersamalah dengan saya dulu. Mati saya cerita. Sebab saya takut lagi semua orang macam tak nak dengar cerita Zah ni. Macam-macam. Tak faham dah macam tu. Kalau ada masalah, sila bagi tahu saya. Saya suka je untuk cerita dalam ni supaya orang dengar lah. Okay. Jangan cakap warna darah kita ni masalah darah je. Kita punya emosi pun berbeza manusia perempuan ni. Kita sendiri pun macam tak faham dengan masalah kita. Macam kita. Kita nak nangis pun tak ada sebab. Okay. Okay, ini head normal. Barangkali yang head normal sekarang ni, dia datang macam ni, kitaran dia kan. Dia rasa apa tahu? Dia rasa, tak naklah saya belajar banyak sangat, nanti saya pening. Macam tu. Sebab apa? Sebab saya tak pernah datang darah yang pelik. Saya bilang. Sebab darah dia macam ni. Lepas ni, lepas tu dia pun mandi elok. Mandi 7, lepas tu dah datang. Elok je datang kan. Cantik je suci dia kan. Bila saya tanya, berapa hari suci? Dia pun kira. Dia kata nak kira daripada mana suci? Daripada sini kan? Suci kira daripada sini ya. Dah mandi wajib. Hari pertama mandi wajib tu. Lepas tu dah kira dah ni. Ni suci 1, suci 2, suci 3. Ni suci nama dia. Jangan kira lepas hari 15. Kira daripada hari yang kita dah mandi wajib tu. Ini dikira haid. Lepas tu dah kira suci. Kalau lah andai kata berapa hari suci, saya kata yang ni dikira daripada ini 23 hari suci. Ini 23 hari. Sebab apa? Sekurang-kurangnya suci berapa hari? 15 hari. Sekurang-kurangnya suci. So kalau lah tiba-tiba baru 14 hari datang balik haid, datang balik kitaran yang seterusnya, nak kira apa ni? Itu masalah tu. Dia kata, Ustazah, saya datang baru 14 hari suci, lepas tu datang darah. Sebiji macam darah haid. Saya nak kira dia apa? Macam-macam ni, macam-macam. Saya tak nak jawab lagi. Nanti saya jawab lah kalau ada masalah yang berkaitan betul. Okay. Seterusnya adalah kitaran haid yang tak normal. Ni saya nak cerita. Ini 1 hingga 7, ini adalah haid. Lepas tu dia pun mandi wajib. Lepas tu suci. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Suci dah ni. Berapa hari suci ni? Suci dah dalam 9 hari suci. Tiba-tiba datang darah. Datang darah ya.
Lepas dah menempasi maksimum haid 15 hari, datang darah hari ke-17. Maka kita kira ini adalah darah istihadah berdasarkan kiraan hari yang kita cerita tadi. Ini istihadah. Sebab apa? Dah melepasi maksimum haid 15 hari. Istihadah 1, istihadah 2, istihadah 3, istihadah 4, istihadah 5. 5 hari istihadah. Lepas tu dia datanglah. Minimum suci kan 15 hari. Itu saya suruh tulis. Habis saya kat sini. Tiba-tiba datang balik darah. Maka datang darah ini kita kira di round yang kedua. Dalam bulan yang dalam bulan yang sama dia datang 2 kali round haid. Maka sebab apa? Sebab dah cukup tempoh 15 hari suci sekurang-kurangnya. Jadi ini dah kira haid yang hari pertama. Ini round pertama bulan tu, ni round kedua. Sebab apa? Sebab dah melepasi 15 hari suci sekurang-kurangnya. Ini secara apa ni, secara secara luaran lah, secara benda yang lebih senang lah untuk saya cerita bab hari. Bab hari ni kena conquer dulu. Jangan tak conquer langsung bab hari. Nanti baru kita cerita bab lain pula. Gitu Okey. Saya sebelum saya dapat soalan, saya dah buat soalan. Macam itulah. Selain pun berapa tahun dah. Warna keruh dan kuning selepas mandi wajib. Macam saya cakap tadi. Dah mandi wajib hari ke-7. Tiba-tiba hari ke-8 datang warna kuning. Hari ke-9 pun sama. Datang balik warna kuning. Contoh. Saya selalu dapat soalan ni. Lepas tu dia kata saya dah mandi wajib. Tapi datang balik warna kuning ni. Macam mana nak kira ya? Okey. Once kita dah mandi wajib, datang warna kuningan. Bukan warna merah ya. Bukan warna coklat. Datang warna kekuningan, kekeruhan, warna-warna macam warna keputihan tu. Itu semua kita kira adalah warna keputihan. Sebab apa? Ini satu hadis, kunna la na'ud al-kudrah was-sufrah ba'da tuhri syai'an. Apa maksud dia? Kami tidak menganggap, kami tidak kira darah keruh, darah kuning selepas suci, kita tak kira apa. Dan kekuningan yang datang selepas mandi wajib itu semua kita kira darah warna keputihan biasa. Internet saya okey tak? Sekarang dah okey dah. Okey. 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 Alamak. Seterusnya. Sekejap. Okey. Ada soalan lagi? Saya lagi. Okey, jap. Okey. Ini beza fatrah dengan nakak. Jangan stres dengan dia punya istilah. Istilah sahaja. Ini macam saya cerita tadi. Fatrah ni dia istilah ya. Darah ataupun kesan darah masih ada dalam faraj tapi tak keluar dekat kita punya panty liner ataupun kita punya pad. Tak keluar. Tapi nakak ni darah tu tak ada, dah suci dalam dan luar. So sila mandi wajib lah. Macam tu. Kalau darah tu tak ada dekat luar tapi masih ada di dalam, masih kita kira fatrah. Dia tu masih dikira sebagai tempoh haid. Sebab apa? Tak ada dekat luar tapi ada dekat dalam. Kalau kita rasa dah hampir 1 hari dah ni tak keluar langsung darah ni, sila korek. Kalau nak pastikan yang kita ni nak mandi wajib ke tak, sila korek. Sila korek ya, sebelum mandi wajib, sila korek. Takut bimbang ada sesuatu lagi. Kalau tak ada masalah. Ni kalau ada, macam tu. Sila korek. Tak kisahlah mandi wajib hari ke-5 ke, hari ke-8 ke, sila korek terus. Jangan nampak macam nak korek macam mana, tak reti lah. Nanti insyaAllah reti. Allah bagi nanti. Apa ni, nas tu nak reti tu, nanti tolong korek sedikit. Ada keluar something macam tu lah. Okay. Ni bentuk darah yang saya cerita. Bentuk darah. Okay. Macam tu. Okay.
Okey ke semua ada yang mengantuk ke? Kalau tak saya suruh lompat bintang. Kalau tak lompat bintang adalah pula juga cara-cara lain juga. Kalau Ustazah kena take apa ni break kejap, Ustazah boleh tak Ustazah? Kalau anak murid ya Allah ya Tuhanku, budak-budak sekarang memang. Ustazah boleh tak break Ustazah? Kita penat lah, faham? Tapi saya lagi penat sebab saya bercakap macam tu. Ah, kalau rasa macam nak break sekejap, bagi tahu. Okey, 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 okey. Kalau tak ada masalah saya teruskan Okey. Ini bentuk darah haid. Pertama, darah keluar berterusan dalam kadar masa 24 jam dan darah keluar secara putus-putus. Kalau kita ada orang yang mengalami darah putus-putus, sila take note Okey. Darah ni keluar berterusan. Sama ada dia keluar berterusan yang memang jelas kelihatan berada di pad ataupun darah itu tak keluar dekat pad. Tapi bila masukkan sedikit kapas, oh ada something ni. Maka kita namakan dia darah berterusan. Ingat Tadi tak perlu pun mandi wajib. Yang cakap tadi kan dalam tempoh 24 jam tadi. Kalau darah tu 24 jam dan hampir 24 jam tak keluar langsung. Zuhur dah tak ada, asar dah tak ada. Jadi kita kena ada rasa kita terus jangan macam aku dah datang darah period kita pun rasa macam Allah dunia ini aku yang punya nak duduk library lah sampai library tutup aku nak duduk kat sini contohnya kan sebab tak datang hit kan contoh sebab datang hit jadi rasa macam yelah tak ada keluar pergi semayang lah contohnya. Jadi, kalau nak in case datang darah tu kurang daripada 24 jam, tengok-tengok tak ada dah dekat pad kita. Sila masukkan kapas. Kalau ada, Alhamdulillah, maksudnya Allah mudahkan lagi lah urusan kita kira head. Okey. Okey, sama ada darah berterusan dalam keadaan yang jelas keluar ataupun darah berada di dalam bila mana dikorek kapas. Itu masih kita kirakan darah dia berterusan selama 24 jam. Bentuk yang kedua adalah darah keluar secara putus-putus nama dia. Okey. Okey. Dia ada banyak khilaf dalam ni. Ada ulama yang kira dia, ya Allah saya nak belajar pasal darah putus-putus ni kan, berhari-hari. Sebab dia suruh kita kira berapa jam. Andai kata jam yang pertama ni datang darah. Lepas tu okey tak datang. Lepas tu kira, oh esoknya pula datang lah tu. Dia suruh kita kira ni jam, 2 jam. Cukup tak 24 jam. Saya, maksudnya kita menghormati pandangan ulama. Masya Allah, begitu detail menceritakan. Dan kita juga tak boleh nak lari daripada realiti lah. Mana mungkin kita boleh tahu darah tu dah keluar 2 jam ke, tempoh dia seminit ke, kita tak tahu. Macam tu lah. Tapi nak lari daripada realiti tu juga. Tapi Masya Allah, memang ulama meletakkan begitu detail lah dalam setiap bab ni. So, cerita dia dalam bab darah putus-putus ni, kalaulah andai kata kita ni dengar ya orang darah putus-putus. Katakan inilah kita pun datang lahir 2026 1 hari bulan 1 2026. Ya Allah, aku nak apa ni makin macam-macam lagi impian hidup kan 2026 bantang berubah tahun. Penuh kita punya impian tu kan. Asal berubah tahun je penuh impian. Datanglah kita punya impian. Tiba-tiba datang darah haid 1/1 tu. Dah memang spoil banyak dah lah impian-impian tadi tu. Sebabnya dah rasa malas sikit dah. Contohnya, kita datanglah 2026 ni datanglah darah haid kat kita. 1/1. Sampailah 3/1. Contoh, 3 hari je datang darah. Lepas tu habis. 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 Tiba-tiba berhenti macam tu je. Masa tengah darah merah tadi. Okey. Kalau dah tiba-tiba dia berhenti macam tu, kita pun tak tahu. Akankah dia keluar subuh tiba-tiba dah tak ada? Akankah dia keluar sekejap lagi? Ataupun macam mana? Masa tu, kita kena alert. Kita kena alert. Maksudnya kita tak boleh biar. Jangan tak tukar langsung pad pula. Gitu, tukar. Kita tengok. Zuhur dah tak ada juga. Alamak, Maghrib pun tak ada. Contoh. Kena ada rasa, hati ni kena ada rasa, maksudnya adalah kena ada rasa something lah. Jangan macam biarlah biasanya uzur 7 hari lah, tunggu lah 7 hari. Tak ada. Kena ada something. Sebab tu first time. Ni first time cerita dia. In case darah tu memang tak keluar dalam tempoh 24 jam tadi, sila kadang dia tak perlu tunggu sampai 24 jam pun. Macam tu Sebabnya kita dah tengok tak keluar ni. Tak keluar langsung ni. Macam tu. Maka sila mandi wajib sebab itu adalah kali pertama. Kita bimbang, esok keluar juga. So, sila mandi wajib.
Saya kata kena Ustazah, saya ni kena kena kotak balik ke solat nanti dulu. Sebab kita tak tahu apa akan berlaku esok. Tak tahu So kita tak payah mandi wajib. Tak payah kotak lagi. Mandi wajib. Terus tunggu dulu. Bimbang. Esoknya datang balik. Tapi tadi kenapa kita mandi wajib? Sebab kita takut nanti sebenarnya benda tu berlarat. Macam tu. Itu untuk orang first time First time. Dia pun tiba-tiba esoknya datang balik. Bila esoknya datang balik, kira darah haid yang bersambung. Cumanya terpisah. 1 hari ke 2 hari ke terpisah. Okay, kira balik mandi haid. Dengar nanti saya nak cerita juga sebab kalau dia melibatkan Ramadan. So dia pun kira lah sebagai haid yang bersambung kembali lah. Nak kira daripada hari keberapa Ustazah? Daripada hari pertama. Walaupun 2 hari putus tadi. Kalau katakan nak kena qada puasa daripada hari pertama tadi lah. Okey. Sebab ni kali pertama. Esoknya datang darah. 4 hari ke-5 datang darah. Hari ke-6 datang darah. Lepas tu berhenti balik. Contohnya. Contoh. Sama. Buat benda yang sama. Lepas tu, next punya bulan, sama berlaku kat dia. Next punya bulan, sama berlaku. Masa tu, dia dah ada satu kitaran kebiasaan bulan lepas menunjukkan kepada dia berlaku darah putus-putus. Maka untuk kes dia yang tak berlaku darah putus-putus, untuk next punya cycle, kita kira dia tak perlu pun mandi wajib dalam tempoh darah berhenti tadi. Sebab apa? Sebab sejarah bulan lepas membuktikan yang darah dia tu akan datang pada hari esoknya. Jadi tak perlu mandi wajib pun. Macam tu. Tapi benda ni memang khilaf ulama. Dia memang khilaf. Ada yang kata perlu mandi. Ada yang kata tak perlu mandi. Macam tu. Jadi kita nak cakap khilaf-khilaf ni, nak cakap dengan budak sekolah, nak cakap dengan kita sesuai untuk bincang benda ni dengan nak cakap khilaf ni bagai-bagai. Dia tak nak tahu khilaf, dia nak tahu jawapan. Maksudnya jawapan yang lebih praktikal untuk dia jawab. Maka saya cenderung kepada conclusion seperti ini supaya memudahkan lagi urusan kita berurusan dengan hal urusan hukum agama ni. Jadi saya katakan kalau dah ada kebiasaan, dah nampak pattern macam ni, darah putus-putus, maka sila take note dengan pattern kita tu tadi. Take note dengan pattern tu. Maka untuk next bulan kita kira sama. Ini saya ambil pula dalam beberapa maksudnya kita punya apa panggil tu kita punya kajian kepada beberapa orang yang mengalami darah putus-putus. Kadang-kadang dia kata kita tak tanya dah mana-mana ustazah ke apa, dia kata jadi kita dah ambil sebagai satu kita punya pengalaman bulan lepas akan menentukan lah. So kita tanya dia macam mana nak buat. Dia kata kalau saya darah putus-putus, saya tak mandi wajib, dan saya memang kira saya tunggu je darah tu datang balik. Sebab saya tahu esoknya akan datang balik. Macam tu lah. So, ni bancian yang kita buat jugalah melalui beberapa orang yang mengalami darah putus-putus lah. Kalau nampak pattern tu lagi senang lah. Macam tu. So, selama mana tempoh dia kena ganti? Selama daripada hari pertama. Walaupun ada 2 hari berhenti, contohnya sehari berhenti. Wallahu ta'ala a'lam, sekiranya ada jawapan yang lebih faqih dalam bab ini, sekiranya entum berhadapan dengan mana-mana, tanya dengan mana-mana, ada jawapan lebih faqih dalam bab ni, maka kita katakan yang boleh follow dengan mana-mana yang entum rasa lebih senang. Inilah sebab dia adalah khilaf. Percayalah khilaf ni adalah rahmat. Khilaf ni adalah rahmat. Kau tahu tu, dia bukan khilaf ni adalah satu perbalahan. Dia adalah rahmat. Rahmat macam mana? Sesuai untuk jawapan keadaan ini, jawabnya seperti ini. Sebab dia adalah rahmat. Macam-macam keadaan untuk sesuaikan mengikut keadaan. Macam tu Okey. Wallahu alam lah. Setakat ni cenderungnya macam ni. Macam tu lah. Okey. Kalau ada masalah, beritahu saya. Kalau ada darah putus-putus yang tak nampak dah batang hidung putus-putusnya. Kalau ada ulama' dia kata apa? Hari yang putus-putus sila mandi wajib. Hari yang tak putus, maksudnya dalam keadaan haid. Ada ulama' jawab macam tu. Macam tu. Maka kita katakan ada salah pun untuk jawapan seperti itu. Macam tu. Sebab dia khilaf. Apa saya punya tak gerak? Saya jelas Okey. Ni. Ini saya bagi sedikit khilaf Saya bawa sikit. Saya bawa sebab saya rasa saya bercakap dengan orang yang dah besar dan maksudnya dah boleh sesuai untuk masuk semua benda ni. Jika darah keluar dan berhenti berselang-seli 1 hari atau 2 hari dalam tempoh haid, ulama khilaf pandangan. Tengok bersama saya sebab saya rasa Entuna ni sesuai untuk masuk ilmu ni. Sekolah rendah saya tak cerita benda ni, sekolah menengah saya tak cerita.
Imam Hanafi kata yang tak keluar dalam tempoh haid dikira haid. Imam Syafi'i punya pandangan, kena faham Imam Syafi'i ni satu orang. Bila kita kata mazhab Syafi'i, dia ada ramai. Imam Syafi'i ni ada ramai anak murid. So dalam anak murid itu saja ada banyak pandangan. Faham Di mazhab Syafi'i itu maksudnya ada, bukan dia seorang. Bukan Imam Syafi'i punya satu pandangan semata. Maksudnya mazhab Syafi'i itu keluar macam-macam lagi pandangan. Sebab ada ramai lagi dalam yang terkandung dalam mazhab Syafi'i itu. Okey. Pandangan pertama dalam mazhab Syafi'i, hari-hari darah keluar digabungkan dan dikira haid. Hari apa? Hari pertama dia keluar darah, datang darah. Hari ketiga tak datang, hari keempat datang. Jadi kira apa hari? Baru 3 hari. Hari tak datang tu tak kira haid. Bagi dia macam tu Hari-hari berhenti digabungkan dan dikira suci. Nampak Itu pandangan pertama. Pandangan yang kedua, itu pandangan rajih. Maksudnya rajih tu apa? Maksudnya pandangan yang lebih cenderung lah. Hari-hari darah keluar dan hari-hari terhenti darah dalam tempoh haid dia semuanya dikira haid. Wallahu alam lah kalau ada jawapan yang lebih lain daripada itulah, yang lain daripada itu. Wallahu alam. Okey. Okey. Ini adalah tentang tempoh suci antara dua haid. Sebab ada ramai yang datang dekat kita. Ada ramai yang datang kat kita, Ustazah, saya baru 13 hari suci. Tapi darah datang ni sebiji macam haid. Dengar dia? Darah yang datang ni sebiji macam ni. Ustazah, saya baru 14 hari suci. Darah yang datang sebiji macam ni. Saya akan bagi dua jawapan. Bukan dua jawapan. Antara dua jawapan. Orang yang pertama saya kata apa? Saya kata apa sebab tu saya kata, dia tak semestinya saya jawab macam ni sesuai untuk semua orang jawapan. Tak. Tidak. Saya antara dua jawapan. Satu, saya kata, sila cukupkan dulu 15 hari suci. Sekarang baru berapa hari suci? 13. Cukupkan lagi 2 hari. Lepas tu baru kira haid. Itu jawapan pertama. Jawapan yang kedua yang ada kemungkinan saya jawab, saya kata apa? Saya kata, sesungguhnya khilaf ulama itu adalah rahmat. Pendapat jumhur ulama yang mana masuk sekali dalam ni adalah mazhab Syafi'i, suci sekurang-kurangnya 15 hari. So, saya kata mesti cukup 15 hari. Jadi cukupkan lagi 15 hari. Tapi saya kata, dia kata apa Ustazah, tapi darah ni sebiji macam haid. Dan memang setiap bulan saya datang macam ni. Contoh, kita kata apa? Khilaf itu adalah rahmat. Ambillah satu pandangan sebagai rahmat daripada pandangan Imam Hambali. Suci sekurang-kurangnya 13 hari. Sesuai untuk cerita awak, saya kata, maka ambillah untuk kita katakan 13 hari saja dikira suci. Jadi untuk kes awak bertepatan dengan ciri darah, maka kita katakan next cycle itu 13 hari sahaja. Bertepatan untuk awak sahaja. Kita tak faham kan maksud saya kan? Faham kan? Macam tu. Anda kata awak ada kes macam ni, sila beritahu kat saya. Jangan macam, itu ingat Ustazah tu ajar. Ingat. Sila beritahu saya. Sebab apa? Sebab dia tak sama cerita orang. Ada kan, saya akan bagi antara dua tadi. Sama ada awak cukupkan 15 hari suci. Dia nak cukupkan berapa lama lagi? 2 hari lah. 2 hari lagi. Cukupkan dulu saya kata. Tapi dia pun contohnya bagi tahu, Ustazah, darah ni sebiji macam haid setiap bulan. Contoh. Setiap bulan saya datang macam ni. Takkan saya nak kira macam tu semua. Saya rasa serba salah untuk semayang. Saya serba salah untuk semayang. Sebab saya tahu ni darah haid. Maka kita katakan ambillah rahmat daripada Imam Hambali 13 hari sekurang-kurangnya. Saya share yang ni. Kalau dengan budak-budak saya tak share. Sebab tak sesuai. Saya itulah. Dia tak ambil khilaf tu sebagai rahmat. Dia ambil khilaf tu sebagai mudah nampaknya. Macam tu jadi saya share ni sebagai rahmat lah. Okay. Dapat Ada jawapan soalan bagi tahu. Saya saja je buat gempak kat sini ambil ayat ni. Ambil ayat Quran, ayat bahasa Arab sikit saja. Hilang ngantuk, panggil intermission. Okay. Tanda suci, sila yang ni tolong tulis kalau nak tahu, sila kalau ada stres pasal ni, sila tulis lah. Pertama adalah jufuf. Jufuf tu maksudnya apa? Kering. Okay, kering guys. Tulis dia kering. Kosong. Tak ada apa-apa. Kering. Hari ke-berapa kering? Hari ke-7. Sila mandi wajib. Tapi saya sepatutnya kering hari ke-10. Dah bulan 7 nak buat macam mana? Mandi je lah. Gitu. Tak payah buat stres gitu. Tanda suci yang pertama adalah kering. Tanda suci yang kedua, qasatul bayda. Kalau tak tahu macam mana nak eja,
Tulis saja cecair putih jernih seperti putih telur. Cecair putih jernih seperti putih telur. Macam tu. Okey. Hadis ni, tulis. Kalau ni, jufuf, dia bukan kena datang dua-dua tau. Dia salah satu. Ataupun qasatul bayda. Hadis Alqamah bin Abi Alqamah عن أمه مرجانة مولاها عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الزفرة. Aisyah ini telah diutuskan, Nisa perempuan ini dihantarlah kepada Aisyah bertanya tentang, dibawa satu kapas, satu bekas. Bidurjah itu satu bekas. Dalam bekas tu ada kapas. Dalam kapas tu ada warna kekuningan. Apa Aisyah jawab? La ta'jalanna hatta tarayna al-qasat al-bayda. Jangan kamu cepat-cepat laju-laju sampailah kamu nampak qasatul bayda. Apa qasatul bayda tu tadi? Cecair putih jernih seperti putih telur. Dia ada sticky kalau perasan. Hari last tu. Nampak je qasatul bayda tu tuan-puan sekalian, sila mandi wajib. Bukannya tunggu pula qasatul bayda tu 3 hari 3 malam hilang. Bukannya mandi wajib. Itu kalau tak, itu tu kalau jadi, kalau kata benda, oh datang cecair putih jernih tu, ingat 2 hari lepas. Sekarang saya ada warna kekuningan pula. Memanglah, memang. Sila mandi wajib. Nampak je qasatul bayda tu cecair putih jernih yang agak sticky, yang warnanya jernih tu kan. Ada. Dia memang ada. Kalau orang yang ada, memang dia ada. Allah bagi. Hak antara hak dan batil Allah bagi beza. Sila mandi wajib. Kalau tak datang qasatul bayda, jangan ragu bingung. Datang dengan jufuf, itu kering, kosong dah, tak ada apa dah. Jangan lewatkan mandi. Hadis ni kata la ta'jalanna, jangan bersegera, jangan laju-laju sangat. Kalau pasal orang tua kan, mak saya dulu mak saya masa dia belum menopause kan, dia memang tanya. Saya tengok dah 4 hari dia dah mandi wajib. 4 hari dia mandi wajib. Saya kata, kenapa dah mandi wajib? Lepas tu dia semayang balik. Lepas tu dia datang balik head. Saya kata, kenapa laju-laju macam tu? Dia kata sebab rasa saya takut dah habis darah. Macam tu. Macam tu pula. Bila saya pergi sekolah menengah, tak ada macam tu. Dia jadi macam mana pula? Dia tunggu 15. Yang cerita tu pula Okey. Ini jelas Ini tanda suci ya. Jangan kata kita tak payung, kita payung. Tanda suci tu sebab tu kita bawa payung. Okey. Seterusnya, mana pula ni? Tok geruk sekejap. Suara saya jelas Oh, saya dapat dengar kedengaran. Saya duduk nangis-nangis. Apa tau? Okey ni saya dah terjemahkan ni lah. Dia salah satu. Jangan tunggu dua-dua tunggu dua-dua sampai dah datang darah seterusnya dah nanti. Ada ni kering darah, cecair jernih tak ada kesan warna. Dah masuk dalam pun sila masukkan. Kalau tak biasa masukkan kapas kat dalam. Biasakanlah sebab kita nak bila hari yang kita mandi wajib itu adalah hari yang memang sepatutnya kita mandi. Hari yang sepatutnya kita mandi. Dia dah melibatkan urusan kita. Maka jangan kita kata gelilah. Tak. Dia okey je. Masukkan sikit. Bukan kita suruh masuk banyak. Sikit je. Tengok ada. Macam tu ada. Macam tu. Ada lagi warna kuning. Kalau kita masukkan, dah tak ada apa. Alhamdulillah Allah bagi kita jelas. Sila mandi wajib. Macam tu. Okay. So, apa yang diharamkan kepada orang haid dan nifas? Saya tak dapat masuk lagi tajuk istiadah. Tuan dan puan sekalian belum masuk tajuk istiadah. Saya tak tahu macam mana saya nak masuk. Nanti kalau ada soalan, bagi tahu saya. Okey. Sekejap saya mesej sekejap dengan suami saya. Saya rasa daripada adik saya dengar dia nangis. Sekejap Okey. Sekejap sorry. Kalau ada soalan, letak kat ruang chat. Okey. Okey, apa yang diharamkan kepada orang haid dan nifas? Yang pertama adalah solat. Okey, nanti saya cerita pasal solat sikit Ada soalan yang saya dah buat. Saya tahu awak nak tanya soalan. Yang kedua adalah tilawah Al-Quran. Tilawah. Memang ngaji. Saya malam ni nak baca surah Al-Waqiah lah. Tak boleh. Tak boleh. Yang ketiga adalah menyentuh Al-Quran. Yang keempat, puasa. Yang kelima, tawaf. Yang keenam, masuk masjid. Nak duduk pula dalam masjid. Okay. Yang ketujuh, jima.
Saya rasa saya dapat soalan yang pasal saya tak pasti je, saya kena tengok balik. Jima, boleh ke kalaulah anda kata kering dah darah tapi belum mandi wajib dan nak jima? Jawapan dia khilaf, ada berlaku juga dalam bab ni. Tetapi Imam Syafi'i punya jawapan, dan saya pun lebih cenderung pada jawapan ini, sila mandi wajib dahulu, maksudnya benda tu betul-betul dah kering baru boleh berlakunya jim. Eh? Sebab ada orang kan dia hari ke-6 tu dia dah kering sikit-sikit je kan. Ada ulama yang membenarkan, tapi itulah sangat minoriti punya jawapan lah. Dan sebab dia rahmat. Jadi cenderungnya adalah pandangan yang mengatakan yang darah itu perlu dikering habis sampai dah dimandi wajib dan baru dah boleh berlakunya lah. Seterusnya adalah haram bersuci. Tak ada tiba-tiba nak ambil air semayang lah. Sentek. Nak ambil air semayang. Malam memang saya jenis ambil air semayang. Tak boleh. Sebab dia tak pun kesan. Gitu. Dapat? Okey. Saya bawa soalan ni. Haram bersuci daripada hadas besar dan kecil dengan niat ibadah. Tak ada, tak boleh. Saya nak ambil wuduk. Sebab saya biasa ambil wuduk Zuhur Asar. Tak boleh. Tak boleh. Bukan tak boleh tu katakan macam, bukan macam, dia macam haram bersuci sebab dia tidak mengangkat apa-apa pun. Dia tidak akan memberi perubahan apa-apa pun. Kat situ. Okey. Saya masuk soalan dia, saya tengok je. Okey. Tak ada. Saya tak nampak full sebab terhalang. Allah terhalang Ustazah. Saya. Salam Ustazah. Masih kalau pegang Al-Quran yang ada tafsir tak boleh juga ya? Yang ada tafsir kan? Pegang kat tafsir saja. Boleh. Yang tu boleh. Sekarang ni saya nak gimana kanan kaki supaya nampak sikit slide ni. Goyak saya. Gimana? Kan saya hilang tu korang. Situ. Saya ni bertahan kok kan hilang-hilang saya juga. Okey, tengok bersama saya. Okey. Sekejap okey. Okey. Sebab masa kau tak habis, tak lama. Okey. Zuhur dah masuk, sebab korang ni lama pula. Zuhur dah masuk, tapi dia lewatkan. Dengar ya? Zuhur dah masuk, tapi dia lewatkan. Zuhur masuk pukul 1:30. Saya tak tahulah masa Jepun saya tahu masa Malaysia. Zuhur masuk pukul 1:30. Dia tak solat. Dah pukul 2:30, belum solat. Dia pergi nak ambil semayang, dia tengok ada darah haid. Sila dengar ya. Dia nak pergi ambil semayang, dia tengok ada darah haid. Dia kena ada satu kemungkinan. Ya, dia kena buat lah. Okay. Sekejap. Saya kena ambil anak soleh ni sekejap. Sekejap. Selok dan lain. Olo. Yelah. Okey. Zuhur dah masuk tapi dia lewatkan solat, tiba-tiba dia tengok ada darah. Ceritanya ada darah. Maksudnya apa? Maksudnya dia dah tak boleh sembahyang lah. Okey. Dia akan kena bagi satu kemungkinan yang kebarangkalian dia punya darah itu barangkali baru datang. Barangkali dah lama datang. Ya? Ada dua kemungkinan. Pertama, baru datang. Kalau baru datang maksudnya kalau contohnya ada kedua kemungkinan. Satu, darah tu dah lama datang. Kalau dah datang lama sebelum waktu zuhur, tak ada masalah lah. Tetapi kalau darah tu baru datang, maksudnya dah azan zuhur ke belum? Dah. Baru je datang 10 minit sebelum. Contoh dia gantung pada kuantiti dia ke, baru datang 10 minit sebelum. Maka semestinya zuhur itu dalam tanggungjawab dia. Maka dia kena buat dua kemungkinan. Kalaulah dia was-was dengan kemungkinan ini, barangkali dah lama, barangkali baru je datang, maka kita katakan dia wajib untuk ganti solat itu kerana dia sendiri yang melewatkan waktu tadi yang menyebabkan dia dah tak boleh solat pada waktunya dan dia kena qada selepas dia mandi wajib. Dan benda tu dalam tanggungjawab dia. Sebab apa? Sebab dia melewatkan solat. Jelas ya? Jelas soalan tu ya? Okey. Soalan yang kedua. Darah suci di akhir waktu solat kira-kira mendapat 1 rakaat. Maksudnya apa? Maksudnya macam ni. Saya minta maaf sangat kalau saya tak cover lagi tajuk istihadah. Sebab saya kena cover
Apa tu tajuk ni? Kalau ni nanti royak ke saya Okay. Kalau macam urgent sangat, message je saya. Nanti saya bagi nombor. Free. Okay. Darah suci di akhir waktu solat sekira-kira mendapat 1 rakaat. Contohnya, tengok cerita dia. Bila kita dah di hujung-hujung jangan awak tak tahu. Sampai tak tukar pattern lain daripada subuh sampai ke isyak. Allah. Memang benda tu jadi, apa panggil tu? Allah, daripada warna elok-elok, warna putih jadi warna kelabu asap. Sebab lamanya tak tukar. Pek jangan awak gitu. Tukar. Sebab kita dah satu ruang yang dah lewat. Maksudnya kita dah di hujung-hujung. Maka kita dah kena tahu setiap perubahan. Gitu. Okay. So, darah suci di akhir waktu solat. Contohnya, dia masuk masa sebelum asar, dia tengok ada lagi baki. Sedikit, warna kekuningan. Dia masukkan kapal pun ada lagi. Ada. Okay, sabar. Lepas tu, azan asar pukul 4.30. Dia pun pergi semayang lagi. Nak pergi semayang lagi, masuk balik tandas. Pukul 5 petang, dia tengok ada. Contoh. Tapi dah hujung-hujung dah ni. Dia pun pergi pukul 6. Oh, ada. 6.30 masukkan kapal lagi sekali. Oh, tak ada. Contoh ya, tak ada. Okay. Dia pun mandi wajib. Sila mandi wajib. Sebab 6.30 nak pergi ke waktu maghrib 7.20 contohnya. Itu tanggungjawab dia untuk pastikan asar ditunaikan pada waktunya. Sepatutnya. Tanggungjawab dia. Sebab apa? Sebab waktu itu waktu yang ada kesempatan untuk solat asar pada waktunya. Sebab dia habis pada waktu asar. Okay. Sila mandi wajib. Andai katalah jenis orang mandi wajib 1 jam. Ada makhluk macam tu ya. Okay. 1 jam mandi wajib. Keluar ya. Dah malam gelap gelita dah. Contohnya. Keluar daripada tandas tu Keluar 1 jam. Asar tadi dia wajib qada. Sebab apa? Sebab bila dah mandi wajib tadi, dia waktu yang dia dah suci tadi, dia dah sekira-kira mendapat 1 rakaat. Daripada waktu tu. Daripada pukul 6.30 sampai ke 7.20 tu, bukan 1 rakaat je dapat tu. Beratus rakaat dapat. Macam tu. Cerita yang contoh. So, kalaulah andai kata dia keluar pukul 7 malam, keluar lepas mandi wajib. Mandi wajib jangan stres sangat. Mandi wajib, ada orang kan dia rasa macam susahnya nak mandi wajib. Benda tu senang. Mandi. 2 je rukun dia. Pertama, niat. Maksudnya niat tu supaya bezakan dengan mandi sunat kita setiap hari. Yang kedua, sila air itu kena ke seluruh badan daripada atas kepala sampailah ke bawah. Itu saja. Jangan kata macam sampai kena macam ni, tapi saya kena duduk lama dulu. Tak ada. Jangan stres sangat. Basuh air kemaluan, bersih-bersih. Pasang air kena daripada atas kepala sampai ke bawah. Macam biasa je. Cuma ada niat saja beza dia. Okey. Kalaulah andai kata Puan Ustazah macam mana Ustazah? Saya nak kira nak tunggu 24 jam ke? Nak tunggu 2 hari ke? Macam mana darah ni? Dah tak datang ni? Saya nak ganti ke tak yang solat yang Zuhur tadi? Sekiranya dia yakin pada awal asar tadi masih ada, so dia tak perlu qada pun Zuhur. Dengar ya? Sekiranya pada awal waktu asar, dia yakin masih ada saki baki darah haid, dia tak perlu pun qada asar sebab dia memang yakin masih ada saki bakinya. Dia habisnya pada hujung asar. Tetapi kalau dia was-was ataupun kita katakan untuk dia ni mengambil berhati-hati dalam urusan agama sebab bimbang, dia tak perasan darahnya itu habis sebelum Zuhur ke, habis sebelum asar ke, tak perasan. Maka kita katakan sebabkan asar ini boleh jamakkan dengan Zuhur, sila qada solat Zuhur tadi. Sebab apa? Sebab sifir dia adalah berkaitan dengan jamak. Sifir ya, faham Sifir. Asar boleh jamak tak dengan Zuhur? Boleh. Sebab apa? Sifir dia boleh jamak. Jadi kita katakan Zuhur itu perlu diqada. Maghrib dengan Isyak
boleh jamak ke tak? Sifat dia boleh. Maka kita katakan kalau dia suci pada waktu isyak, silalah qada juga maghrib. Sebab apa? Bimbang. Kalau darahnya itu berhenti sebelum waktu isyak. Dia namanya bab berhati-hati dalam urusan agama. Macam tu. Jelas Kalau tak jelas bagi tahu saya ya. Okey. Nak tunggu berapa lama ni Ustazah? Nak tunggu betul-betul darah saya tak ada. Darah ni nangis. Darah ni dia tak perlu pula kata-kata nak tunggu sampai 24 jam ke, nak tunggu sampai 48 jam ke. Dia tak ada pun tentang hal tu, tak ada. Jadi darah tu contohnya kan dia kata dia cumanya kita sila alert. Setiap perubahan waktu solat sila alert. Takut ada perubahan yang berlaku pada kita punya panty liner. Jangan sampai apa ni tunggu 1 hari, tak perlu. Saya tak cadangkanlah benda tu. Saya memang tak cadangkan benda tu. Kita pun dah tahu kebiasaan kita uzur 7 hari. Dah nampak dah pattern dia berlaku pada waktu yang last-last. Maka kita dah kena ambil perhatian yang lebih lah bila mana dia berlaku kat hujung-hujung tu. Macam tu. Okay. Next adalah berkaitan dengan benda ni. Suci pada waktu asar perlu ke qada? Tu saya dah jawab dah. Okay, kalau ni nanti bagi tahu saya. Okay. Okay, seterusnya bab puasa. Saya rasa macam masa saya nak habis kan. Sekejap saya tengok sekejap. Ada? Tak ada lagi, tak ada soalan. Okay. Suara saya ada sebenarnya. Ada. Sorry, Ada saya soalan. ada. Ada soalan dekat chat tu, Tazah. Okay, sekejap. Saya tengok. Bab puasa saya nak masuk ni. Okay. Soalan kat chat. Kenapa saya tak nampak? Mana yang tafsir tadi ke? Satu ni. Saya baca Okay. ke Okay, Ustazah saya nampak? jumpa. Boleh. Kalau bab tilawat Al-Quran tu kalau malam baca ilmu atau kafi yang dia jadi amalan tiap malam atau malam Jumaat macam mana? Okay. Faham. Soalan tu saya faham. Saya ada jawapan dia. Sekejap saya baca. Tapi saya kena langkau bab puasa ni. Sekejap Saya jawab. Bismillah. Kenapa tak bergerak? Macam tu ya. Okay. Okay, sabar ya. Okay. Saya kena jelaskan dia ni dengan baik. Supaya bukan macam, saya pernah dengar. Tak nak. Saya tak nak benda tu. Saya nak dengar orang bagi jelas. Tilawah Al-Quran, dia satu hadis. Masya Allah, Allah bagi hal urusan haid ni, Allah bagi dia senyap dalam banyak apa ni, kitab Quran ataupun hadis ni. Maksudnya, banyak diam. La takrahul ahaid walal junub syai'an minal Quran. Tak boleh wanita dalam haid dan yang berjunub membaca walaupun sedikit daripada Al-Quran. Hadis ni hadis dhaif. Maka bila hadis ni dhaif, fahami dhaif maksudnya lemah, bukan hadis yang kuat. Dia punya rantaian tu. Bila dia dhaif, maka menjadi satu perbahasan ulama yang sangat hebat lah. Sebab dia dhaif. Kalau ulama tu nak kata, tak boleh dia mengaji. Pegang mana pegang yang ni? Lepas tu ulama lain kata, tapi hadis ni dhaif. Macam tu dia punya perbincangan. Maka ulama, tapi kita kena pegang pada ulama. Sebab apa? Maksudnya pegang kepada jumhur mazhab yang dah bagi jawapan ni, buat kesimpulan. Ke jumhur ulama, jumhur mazhab pegang tak boleh ataupun haram membaca Al-Quran. Adapun Maliki, mazhab Maliki membolehkan urusan membaca Al-Quran ini. Nampak dua pertikaian ni berlaku. Maka kita pun buatlah satu kesimpulan. Bukan saya buat, ulama membuat kesimpulan ni. Wanita haid dilarang membaca Al-Quran kecuali dalam keadaan yang belajar dan mengajar. Pertama, belajar dan mengajar. Belajar ni contohnya belajarlah Izahar Halki, aliman hakimah. Saya pun ajar awak kata apa? Saya haid Ustazah. Takut mak asli tu 2000 Izahar Halki tu 2027 masih sama lagi, tak tahu lagi. Sebab apa? Sebab bila dia datang waktu haid dia, waktu tak haid dia tak datang. Itu contoh. Jadi boleh sebutlah aliman hakimah tu walaupun dia haid. Sebab apa? Sebab belajar dan mengajar. Yang kedua, orang yang takut lupa hafazannya.
Barangkali dah memang silibus dia, esoknya nak exam. Boleh. Contohnya. Seterusnya adalah zikir harian tanpa niat tilawah. Yes, ni yang nak cerita. Contohnya orang tu dah biasa dah baca apa nama maksurat. Maksurat dah biasa dah melindung dengan ayat-ayat daripada maksurat. Dah biasa. Allahu Akbar. Minta maaf ya. Kalau saya punya badan sekarang dah melindung mana-mana dah. Ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, ke tepi, ke kanan. Macam-macam dah gaya ni ya. Okay. Zikir harian ni tanpa niat tilawah. Maksudnya contoh maksurat tu dah menjadi pelindung dia dah. Maka tidak ada masalah. Sebab apa? Sebab kita masih berpegang yang kita bukan nak tilawah. Kalau surah Al-Mulk tu menjadi pelindung kita yang kita pegang untuk melindungi kita daripada azab kubur, contoh. Memang sebab dijelaskan dengan baik. Memang dah menjadi amalan kita. Kalau katakan memang amalan dia setiap malam baca surah ni sikit-sikit, kita tak nak ada niat tilawah. Ataupun dah memang amalan dia membaca surah Al-Kahfi untuk mengelakkan daripada fitnah Dajjal, contoh. Maka kita peganglah dia bukan untuk niat tilawah, tapi melainkan zikir harian dan menjadi satu pegangan kita. Yang ni yang awak ambil daripada kesimpulan yang saya buat ni ya. Wallahu a'lam. Tapi kalau ada kata ada mana-mana yang datang bagi tahu tak boleh mengaji, percayalah. Dia mengambil rahmat daripada pandangan mazhab yang lebih syadid lah. Macam tu Tidak ada salah pun. Percayalah. Dia bukannya soal salah dan betul dalam bab hukum ni. Ataupun doa harian, doa naik kenderaan kan. Ya Allah, saya minta maaf sangatlah. Ya Allah. Jangan. Jangan. Okay. Doa naik kenderaan contohnya subhanallazi tu ayat Quran, tak ada masalah. Menyebutkan kalimah-kalimah Al-Quran pun tak ada masalah. Okey, ni saya buat kesimpulan daripada ayat Quran tu Okey. Ustazah lagi 10 minit ya. Allah. Hari ke-7 mandi wajib solat macam biasa di kenapa sampai segaris darah itu keluar. Ya, segaris darah itu keluar. Ya, saya banyak dapat cerita pasal garisan-garisan darah ni ya. Selain daripada garisan khatulistiwa, kita pada garisan darah ya. Saya dapat banyak. Sebab tu saya tak masuk di cerita pasal istiadah. Kalau saya masuk, insya-Allah. Yang bertanya itu insya-Allah akan mendapat jawapannya lah. Sebab unik tentang darah ini. Saya akan lepaskan dia sekejap ya. Sekejap. Sebab masa saya lagi 10 minit je. Yang soalan Okay. dia Saya masuk je. maaf, soalan tu sebenarnya dia berkaitan sebelum tu lagi. Dia cakap pasal kebiasaan hari ke-7 kek dah kering, tapi hari ke-10 dia keluar balik. So pegang pendapat darah putus-putus ke, atau hari ke-7 tu mandi wajib sampailah garis kita keluar. So dia soalannya bersama. Saya kena tahu kebiasaan dia berapa hari. Kita tahu juga. Benda tu. Kalau dikata kebiasaan dia 7 hari saja, maka kita takkan kata yang garisan darah itu sebagai darah haid. Macam tu. Jangan close data pula muka saya. Ustazah ni macam jangan risau juga. Tapi saya nak tahu dulu kebiasaan dia. Saya akan study pula kes dia selama bulan sebelum, supaya saya tahu kebiasaan dia macam mana. Dan garisan darah ni selalu ke datang. Macam tu. Macam tu lah. Kalau yang bertanya tu boleh chat, silakan. Kalau boleh buka suara, silakan. Saya tak nampak. Siapa saya tak nampak? Setiap bulan macam tu dia kata. Ya, setiap bulan macam tu. Maksudnya, biasanya habis darah yang dah melalui tempoh tu 7 hari ke ataupun memang 9 hari setiap bulan? Darah habis dengan cara apa? Sebab saya nak tahu pernah istihadah ataupun tak. Kalau jawapan dia pernah istihadah, kita anggap segaris darah itu adalah darah yang singgah. Maksudnya apa? Dia bukan haid. Kita boleh kira macam tu. Lepas tu saya kena cerita lama. Macam tu. Sebab dia boleh jadi haid, dia boleh jadi istihadah, dia boleh jadi walaupun kiraan dia masih dalam tempoh 15 hari pertama, tetapi sebabkan dia keluar daripada kebiasaan dan sifat darah itu adalah darah yang sangat lemah, kita boleh cenderung mengatakan dia istihadah. Dapat tak
Saya guna tone suara tinggi sikit supaya ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sekejap maaf ya. Saya risau dia dah buat pasal malam dah kat sini. Okay. Okay. Saya nak cerita pasal ni. Ya, masa saya nak habis dah kan? Ya, oh saya minta maaf tau. Okay. Saya nak cerita pasal puasa dulu. Sebabnya saya risau semua orang nak terlibat puasa ni. Sekejap ya. Soalan terakhir dia. Sekiranya masa suci sebelum subuh dan dah niat puasa kemudian bangun selepas subuh. Bagaimana dengan puasa? Dengan contohnya, dia dah suci pukul 10 malam. Dia kata apa? Tak apalah, nak mandi wajib pagi esok. Nak bangun sekali dengan bangun sahur tu nanti baru nak mandi wajib. Okay? Nak bangun sahur nanti baru nak mandi wajib. Dengar cerita dia. Tiba-tiba tak bangun. Pukul 9 pagi baru bangun. Start daripada dia bangun dan dia memang dah ada niat untuk mandi wajib dan confirm itu berlaku pada bulan Ramadan lah contohnya, dan dia memang confirm lah untuk dia berpuasa, dah ada niat untuk berpuasa sebab dia dah suci sepatutnya pada malam itu, tapi dia belum mandi wajib. Maka start daripada dia bangun tidur, dia wajib menahan diri daripada segala perkara yang membatalkan puasa kerana puasanya pada hari itu dah dikira walaupun belum mandi wajib. Kewajipan itu dah tertakluk kepada dia. Adapun kita kira dia berdosa kerana melewatkan mandi, melewatkan solatnya. Dapat ya sesuatu ya sebelum saya habiskan ni. Sebab masa saya dah habis. Kalau suci dan mandi wajib waktu Zuhur perlu ke puasa lepas itu, hari itu tidak dikira. Boleh je. Jangan makan depan orang. Tu cerita dia. Wallahu'alam. Saya punya masa ni dah habis. Andai kata ada masalah, ada benda yang perlu urgent untuk saya jawab, boleh datangkan kepada saya laporan 3 bulan sebelum. Lepas tu sila mesej saya. Okey. Mana saya punya nombor telefon? 019 944 6504. Macam tu. Okey. Saya tengok sikit datang. Ya betul. Itu nombor saya. Sila mesej saya In case ada masalah yang urgent yang saya perlu jawab lah. InsyaAllah saya cuba jawab sehabis baik lah. Kadang ambil masa sikit lah. Kadang-kadang. Tapi insyaAllah saya cubalah. Saya minta maaf sangat sebab masa memang macam ni lah. Alhamdulillah memang masa tak cukup, tapi Alhamdulillah Allah bagi ruang ni. Alhamdulillah saya syukur sangat dapat jumpa dengan semua akhwat yang ada kat sini. Alhamdulillah, moga-moga mendapat sesuatu. Jazakumullahu khairan kathira. Apa teringat surah jin, kalaulah siapa ni jin bila mendengar Nabi baca, dia dengar dengan yastami'una al-qaul, iaitu dia betul-betul dengar, dia teliti dengar. Yang tu. Sebab tu bila kita minta dengan Allah, Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qaula. Jadikanlah kami orang yang teliti mendengar. Sebab jin bila dengar ayat Quran, dia teliti dengar. Sebab dia rasa berminat. Fayattabi'una ahsanah. Maka ikutlah apa yang baik daripada apa yang kami dengar. Macam itulah. Wallahu ta'ala alam. Saya minta maaf atas segala kekurangan. Ada bunyi sana sini. Macam-macam lah ya. Jadi saya minta maaf banyak. Lepas tu terima kasih sangat atas penganjuran ni. Alhamdulillah atas ruang masa yang diberikan. Kalau ada apa-apa Ustazah apa ni bagi pandangan yang lain, sila mesej saya. Saya tak ada masalah. Sila mesej saya. Sebabnya dia berkhilaf. Percayalah saya membawa memberi ilmu yang berkaitan dengan khilaf. Jadi sedikitlah menakutkanlah kadang-kadang. Terima kasih banyak atas perhatian yang diberikan. Jazakumullahu khairan kathira. Saya tak boleh balas kebaikan Intuna bersama dengan saya malam ni. Tak boleh balas pun yang dia nak bagi hadiah apa. Tak dapat balas. Allah je yang boleh bagi. Dimudahkan segala urusan Intuna. Diberikan kejayaan dalam hidup dunia akhirat. Alhamdulillah, insyaAllah. Sampai situ sahaja. Terima kasih banyak. Ada ruang rezeki yang kita jumpa lagi, insyaAllah. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ke atas kamu. Moga-moga bahagia dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, terima kasih Ustazah Huda atas perkongsian yang menarik sebentar tadi. Saya rasa macam sangat tak cukup masa sampai ada yang request season 2. Boleh ke Ustazah season 2? InsyaAllah, kena dengan masa, InsyaAllah. insyaAllah yang kita, insyaAllah boleh sangat, insyaAllah. Hmm. Okey. Terima kasih banyak-banyak Ustazah. Jadi untuk slot seterusnya saya jemput saudari Fauzul untuk sesi tazkirah ringkas kita pada malam ni. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, terima kasih Ustazah atas perkongsian tadi. Tazkirah saya sangat pendek. InsyaAllah, 2 minit je. Jadi, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. So, hari ini banyak tentang hukum yang telah kita dengar daripada Ustazah Huda. Jadi hari ini saya nak ajak kita untuk tengok satu perkara yang sangat dekat dengan kita lah seorang wanita kan. Tapi tentang macam mana kita nak cakap macam wanita ni kita sentiasa ada rasa gelisah, rasa bersalah, rasa penuh was-was tentang haid ni kan. Kadang-kadang haid bukan haid itu yang berat tapi fikiran kita tentang haid tu sendiri yang menjadi beban. Jadi dalam Islam, sebenarnya wanita ini tidaklah dinilai berdasarkan keadaan tubuh badannya, suci atau haid, kuat atau lemah, atau nilai wanita ni dia tak pernah turun di sisi Allah. Antaranya macam boleh dikatakan, ada satu hari Aisyah radhiyallahu anhu menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar di riba aku sedangkan aku sedang haid. Kalau haid itu hina, maksudnya macam Nabi Muhammad ni takkan melakukan sebegitulah kan dekat Aisyah radhiyallahu anhu. Jadi ada juga kisah lain yang di mana ada seorang wanita datang kepada Nabi Muhammad SAW. Dia bertanya dengan penuh jujur dan dia tanya tentang darah, tentang haid itu sendiri. Dan Nabi Muhammad SAW tidak memarahinya, tak mengatakan, tidak menyalahkannya, tapi baginda sendiri menjawab dengan tenang, jelas dan penuh rahmat. Jadi apa yang nak dikatakannya adalah ini menunjukkan satu perkara penting iaitu Islam ini tak mahu wanita kita hidup dalam ketakutan tetapi dalam kefahaman dan ketenangan. So, tapi masalah pada hari ini macam kita sendiri ni terlebih takut sampai jadi was-was. Ini darah haid ke? Sah ke solat aku? Boleh ke aku buat ni? Akhirnya ibadah yang sepatutnya dekatkan diri kepada Allah jadi sesuatu yang meletihkan jiwa. Sedangkan Nabi SAW bersabda, Inna dina yusr, iaitu sesungguhnya agama itu mudah. Was-was bukan tanda iman kuat, tapi tanda ilmu belum seimbang dengan kefahaman. Macam Ustazah tadi cakap, khilaf itu rahmat. Iaitu macam selagi kita pegang pada pendapat yang sahih dan dipercayai, insya-Allah Allah akan terima ibadah kita. So, saya nak ringkaskan kita punya tazkirah ni. Di mana saya nak ulang balik, Islam itu tidak datang untuk membuatkan wanita hidup dalam ketakutan, tapi untuk memberi ketenangan. Islam ini tidak menjadikan haid sebagai penghalang untuk kita dekat dengan Allah, tapi sebagai ruang untuk kita rehat, faham dan tenang. Dan mendekatkan lagi dengan Allah. Jadi semoga Allah kurniakan kita ilmu yang dapat mendekatkan kita dengan Allah dan bukan ilmu yang membebankan. Wallahu alam. Terima Terima kasih kasih. saudari Fauzul. Saya tertarik dengan ayat was-was bukan petanda kita lemah, tapi membawa maksud kepada iman kita yang semakin kuat. Sebab siapa je yang tak ada perasaan was-was setiap kali dia nak buat sesuatu ataupun sesuatu perkara yang terjadi pada diri dia sendiri. Jadi bagi sesi seterusnya saya jemput saudari Nurain untuk sesi yang semua akan buka mata. Hello, Silakan Nurain untuk sesi kuis. dengar ke? Okey, okey. Dengar. Muka saya nampak ke tak sebenarnya ni? Muka tak nampak. Macam mana ni? Dia tak nak keluar muka. Tunjuk wajahmu. Tak apalah saya bagi jelas soalan. Korang dengar walaupun tak ada muka ni. Saya wujud orangnya, jangan risau. Okay, saya ada dua
Allah, spotlight pula. Uh, saya ada dua soalan. Dua ni lah soalan untuk quiz kita. Kalau nak jawab, either angkat tangan ataupun jawab kat komen. Terus saya nak minta Syafiqah dengan Fauzal lah tolong tengokkan siapa yang jawab paling cepat dan yang betul. Okey, soalan yang pertama adalah, ya, bersedia semua? Bersedia? Jari dah dekat atas keyboard ya? Okey, soalan pertama. Berikan 5 syarat darah haid. Berikan 5 syarat darah haid. Okey, itu satu syarat. Saya nak 5-5. Ha, take your time. Okey, dah keluar 3 syarat. Lagi 2, lagi 2. Dayana. 1, 2, 3, 4. Satu lagi, satu lagi. Aisyah Razak. Yang pertama mengalir keluar, betul. Yang kedua dalam tempoh kitaran haid, betul. Yang ketiga menepati ciri-ciri darah haid. Keempat, minimum tempoh 24 jam. Dan yang kelima dalam tempoh 15 hari 15 malam, betul. Jadi untuk soalan ni kita bagi ke orang pertama yang jawab 5-5 terus lah. Sorry lah yang jawab satu-satu tu. Kita nak 5-5 terus. Jadi soalan pertama ni yang jawab betul adalah Aisyah Raza. Tanya, tanya. Tepuk semua. Emoji tepuk. Ha. Okey, soalan yang kedua. Bersedia ya soalan yang kedua? Soalan yang kedua. Uh, Warna keruh dan kuning yang keluar selepas mandi wajib dikira sebagai tempat kosong. Sebagai apa? So jawapannya adalah keputihan. So ini Aisyah betul. Sebab apa tadi Ustazah kata? Sebab keputihan ni pun sebenarnya ada warna juga. So selepas kita mandi wajib tu dah dikira tempoh suci kita. Yang mana itu dah dikira keputihan lah. Okay. Itu je 2 soalan kuis. Saya berikan balik kepada Syafiqah. Tanya semua, tanya. Kena menjawab. Tanya kepada para pemenang. So, terima kasih juga kepada Nurain. Soalan kedua tu agak sukar lah. Okay, so seterusnya saya bagi kepada Kak Ika untuk sesi ambil gambar. Diminta pada semua pendengar kita malam ni kalau boleh buka kamera untuk kita ambil gambar kejap. Okay, semua boleh buka kamera. Dan okay lah. Persilakan. Oh, sekejap. Siapa yang membuka? Sekejap kat mana ni? Aduh, syuh. Letak gambar kat sini. Kita boleh letak gambar kat sini tak? Tak boleh. Kunci. So. Okay. Tak apa, Rosa, tak apa. Oh, okay. So, saya ada letak dekat chat, ada gambar, ikutlah nak guna gambar. Kalau tak ada, tak ada. Tak apa. Okay, kita kira sampai 10 lah. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Macam mana? Sekejap, okey, sekejap. Macam nak screenshot kan? Apa sekejap? Apa ni? Minta maaf sekejap Macam nak screenshot raket? Cerita mata. Okay. So, ready? Ready ke? 1, 2, 3.
Lagi sekali. Buat sikit. 1, 2, 3. Okay. Jazakumullah khair. Semua orang yang join. Saya lepas balik pada Syafiqah. Sekejap Nurainjang. So, before kita betul-betul habiskan majlis kita, sebenarnya saya ada nak minta isikan satu Google Form ni. Untuk based on Google Form tu, kita orang akan improve for the next session. Hmm. Hmm. Nak saya hantar ke kejap? Nak kena copy. Mana guys masuk? Dah, muncul dah Google Form tu. Cerah. Okay. Okay. So, kalau boleh kami mengalu-alukan sebarang feedback untuk a better kaori. Supaya haruman dia tu lagi kuat. The perfume. So, dengan itu berakhirlah sesi kaori ke-19 kami pada hari ini. Kita pada hari ini. Dan segala yang baik itu datang daripada Allah dan yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri. So, kami minta maaf kalau kami drag session ni agak lama sikit. Dan terima kasih banyak kepada Ustazah Huda. Perkongsian yang saya rasa sangat berat untuk seorang perempuan dan uh, sangat berat juga amanahnya kepada kita untuk sampaikan kepada orang ramai apa ilmu yang bermanfaat kita dapat pada hari ini. Sebab ilmu yang kita dapat ni bukan hanya kegunaan diri kita, juga dikongsikan untuk orang ramai uh, for a better person and a better world. Yeah. Okeylah. Saya tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As.